Mantap. Kena. Okay, straight lagi. Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, hari ni aku ada trip lagi dengan Akrak juga. Kita return lagi sekali. Okay, aku baru sampai dekat homestay. Aku gerak tadi pukul 8 lebih. Sekarang pukul 11 baru sampai. Aku makan apa semua. Sekarang ni kita tengok dia orang set up barang-barang semua. Okay guys, aku rajin pakai mata yang dengan brother ni. Aku memang dah lama pakai mata Incraft ni, alhamdulillah. Macam-macam warna, korang tengok. Ni biasanya aku bermain airbag ke, sagai ke kan. Pakai yang mata saiz 10 ataupun 20. Kalau yang macam gini aku pakai untuk main pas gigi lah. Ada saiz 4, ada saiz 2, ada saiz 30. Aku memang biasa, memang order dengan dia lah. Aku pesan dengan member aku rajin dengan order dengan dia. Mata kain ni memang padu. Sekarang kita yang dia warna biru ni. Ni cantik ni. Dia punya hook dia pun tajam. Ini custom made ni daripada Incraft. Mantap kali. Korang tengok dia orang tengah set up barang. Jadi kita ada player baru, Salim. Yang ni player itu hari lah. Ni biasa lah. Ini kita punya sifu dah kena getah. Dan ni abang aku. Ini yang biasa. Itu hari Kalau yang ni guna setup aku punya member ni, dia pakai Yamato Dark Poison PE3 untuk spinningnya. Saya kawan malu, saya malu. Siapa yang tahu-tahulah Harut. Aku nak set up dulu, siapkan semua barang-barang. Nanti aku tunjuk set up aku macam mana pula. Ini set up mesin aku lah. Aku biasa guna apa nama? Saltiga. Lepas tu yang ni alhamdulillah aku tak sempat nak Aku tak sempat nak unboxing tu itu hari buat video. Jadi aku terus pakai lah. Aku beli daripada Jepun, alhamdulillah dapat murah daripada Shopee. Ocean Conquest City 301. Aku nak try pergi main plastik. Tengok lam tak lam. Aku kena dengan Rose. Ni Rose favourite aku, Pirate Strike. Aku pakai Vanguard. Tengok guys, bila di pairkan dengan ni memang sangat ringan guys. Kalau kau tengok dua orang aku lagi Aku pakai Vanguard Power 2. Ni rod ni aku dah lama beli, jadi aku pairkan dengan ni lah. Senang, ringan, mantap kali. Yang spinning pula aku guna Saltiga dengan Pirate Strike Rahia. Aku pakai PE15. Ini pun antara rod yang paling terbaik. Lepas tu mampu mili guys. Lepas tu memang ringan, sangat ringan. Jadi aku reviewkan lah bentuk dia. Kalau yang lepas tu memang aku pakai ni. Tengok guys, cantik, ringan. Lepas tu spinning aku guna ni. Boleh pakai tadi minyak, halus sikit. Penat orang yang pergi semua ni. Kau tak tahu. Ni teori ni. Dia ringan. Yang ini pun memang dah ringan. Tambah ni lagi ringan. Jadi kita tak penat bergiging untuk satu hari guys. Tak berapa penat. Itu je. Kalau macam guna yang berat-berat ni biasanya aku melecet, tangan melecet, ketiak pun melecet. Susah lah guys. Aku pairkan dengan ni lah. Ini ada lagi juga satu rod aku, rod try. Ni untuk try main pintil. Jadi ni lah setup aku guys. Okay, dah tengok kan semua setting, setup dia orang semua. Dia tengah berkumpul untuk buat apa namanya tu, barang-barang. Ni player baru Salim. Okay guys, kita jumpa
besok pagi guys. Kita jumpa kedai sarapan kita tengok besok ada strike padu ke ataupun tak ada. Pokoknya jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam pukul 6. Kena siap-siap nak pergi sarapan dulu. Bagi sarapan baru kita jadi. Okey, jom kita jumpa dekat tempat sarapan. Alhamdulillah guys, aku dah siap sarapan. Kedai ni memang sedap. Sini dapat selalu aku sarapan. Lepas ni adik lagi. Belum. Okey, kita jumpa kat JT. Masih awal lagi. Lepak jap. Lepas tu baru kita jumpa kat JT guys. Alhamdulillah aku dah sampai JT Penyabung. Aku dah sampai. Jadi tinggal tunggu Tekong je lah. Biar kita sampai awal, jangan Tekong tunggu guys. Tekong tak suka macam itu. Tengok view buat baru lah. Ini JT Penyabung. Terus masuk dalam. Sekejap lagi nak sorong ni, bawa masuk dalam. Dah gerak daripada JT Penyabung nak pergi ke tempat spot lah guys. Jom kita tengok ada hasil atau tak. Lucu. Kalau korang nak tahu kan kenapa aku suka mancing kan, tengok dia punya view dia. Dia punya view ni kan tak boleh dibeli dengan duit tau guys. Inilah alam ciptaan Allah yang aku suka tengok. Mantap kali. Dia tengah bersenam guys. Dia tengah bersenam guys. Bersenam sihat. Ada mantap. Dia macam polong. Senam. Mantap lah. First drop of the day guys. Spot yang pertama. Aku belum pakai sarung tangan lagi guys. Sebab apa? Belum lecet. Belum lecet nanti tahulah dia. Mantap terus. Alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Strike. Ada. Macam kobia je. Macam kobia je. Oh, bukan. Oh, bukan sendiri. Allah. Aduh, hai maaf aku tiut. Kita dah start. Aku boleh rabut pula tadi satu. Tak adalah. Sayang. Sebab tadi aku drag kerja, kita dah tekan dulu. Habis. Kita sekarang pindah spot 10 km guys. Dia jauh. Ya. Silapnya tadi. Sekarang kita nak ke spot yang lagi satu. Sayang guys, aku lucut. Aku tak perasan tadi dragnya longgar sangat. Jadi kelang kabut dengan naik je drag sampai depan terus lucut ikannya. Sayang. Boleh tahan kasar ke? Tangan dah melecet. Jadi dah biasa pakai sarung tangan guys. Pakai lah. Orang nak cabut lah. Pakai sarung tangan. Okey. Mungkin dia gini. Sangkut Sangkut. Gunung tu gunung.
Mantap, Dik. Mantap. Tak ada nak elak kalau letak bobot. Ha? Kejap aku gulung dulu. Adik ikan di belah sana. Boleh. Balik Dek. Ya. Hai. Woi, pakai sela angkat oi. Suka lagi. Aduh, hai. Buat hal lah kau ni Dik. Cat muka lah. Tak macam mana boleh tak ketat? Aduh kau ni. Diorang nak mahal. Bagi lagi. Oh, getah tak masuk. Getah tak masuk habis. Okey. Kalau sayang tak payah bawa pergi bangkit. Marah saya dah. Bang, marah dia bang. Tak nak jalan tu lah. Tak pergi lah. Tak jalan. Tak ada cemil je lah. Ini mata-mata tu. Ke. Tu. Kali kena. Okay. Ada strap. Lagi belakang. Ada strap. Kalau tak diikat terbang atau kebaling tu. Mangsa aku. Dekat bawah ni hijau. Oh, kena lagi satu. Macam tu, kena macam tu. Oh. Mantap. Oh, belum kan? Boleh jauh sikit. Boleh jauh sikit. Ada strap. Cepat sih. Malam aku main semalam tu betul. Mana sini? Tak aku main ni. Oh. Naik dia naik. Oh, ada rezeki dia naik lah. Bukan kita buat dia. Selok sikit. Ha. Alhamdulillah. Mantap dulu. Siapa yang tak player? Padu mantap. Mantap kali. Player tu perempuan. Player tu ah. Oh, kena lagi.
Ada lagi guys. Belitung. Belitung. Boleh kawan ni. Belitung, Belitung. Oh, dia memang hyperactive. kan, betul. Dia pergi. Pergi juga. Pergi tadi lagi. Ya. Belum. Pam ya. Mantap. Kalau tak sayang, tak sayang. Alhamdulillah. Mantap. Okey. Ha? Ikan. Tak betul. Baik, asalkan ni. Kau ni ada ni. Tak baik ada ni. Kau panggil tangan dulu. Cuma dengek-dengek bunyi dia. Dia kena macam 3 dah. Terus sikit Okey. Alhamdulillah. Mantap kali. Alhamdulillah. Rezeki. Ji. Rezeki anak soleh. Makan Ji. Ni apa ni? Pintu kan? Nampak. Nampak. Spot sampah pula. Nampak. Jangan ambil video lah. Kita tengok apa yang naik. Benda sudah. Oh, alamak. Comel lah. Nampaknya. Ada. Ada strike, ada strike. Wah, jangan kelak kabut. Bosok dia. Tapi kau dah tinggi. Oh, jangan ni tu. Dia macam perempuan tu, cepat koyak. Relai lah sikit tu. Sayang, sini sayang. Ngejah dia mana boleh kanan-kanan. Gosok-gosok dulu. Sayang. So.
Exercise tadi ni. Oh makin tinggi ni macam dia sekarang. Jauh. Kadang-kadang dapat Kadang-kadang tak dapat. Untung sabar. Kau Daud. Celok. Sana jom. Celok. Anak kita bang. Cepat dia keluar air. Maaf aku tengok. Straight lagi. Dia telan mata 3 tapi jangan kendor. Tu. Dia masuk dalam kau tu jongkit keluar je kan. Gitu. Alhamdulillah. Mantap kali. Alhamdulillah. Silver. Akra. Kenapa makan kan? Ha? Cik Akra lah. Akra. Ya, silver pula. Terkejut aku. Doktor bayar. Dia bayar. Mantap kali. Sebetulnya dia makan jik ke dia makan mata? Ha? Tak tahulah, rasa dia makan jik. Ah. Jik dia makan. Wah, mantap lah. Oh, mantap kena. Mantap kena. Kena lagi. Tak kena tak apa, kena. Kau tukar spot kenapa? Patut kau tadi yang kena. Kau tukar spot. Tak pergi balik kan. Oh, kosong. Mantap kali. Tak sangat ikut kan? Aku bawa. Mega ha? Mega. Oh. Woi, berdenyut sial lah. Berdenyut What? Ipul sudah rasa. Yang matu. Kena bawah. Pul. Wah. Belum kau. Apa? Bagus semua bagus. Menggigil tangan, Cok. Menggigil tangan, Cok. Oh, dia pakai Ini yang warna biru ni. Oh. Ada ni dah. Dia makan dekat atas. Mantap dia. Dapat ikan boleh korok. Dapat ikan boleh lagi. Boleh elak daripada tong. Dua ke depan. Kau ke depan tengok tali dia ke mana. Kau ejah elak. Kalau tidak maknya. Menaya kalau tak. Sikit. Ke belakang. Mantap. Jangan kedua. Baik, panjang kaki. Tidur. Twin power bunyi ah. Jangan siap. Potong. Baik, hari tu nak ikan.
Nanti kita tengok umpan lagi. Kalau umpan dalam tu, lihat apa tidak. Tak. Ada bukan kau faham? Lagi, nak. Dah. Aku pilih yang kosong. Boleh kau ikut dah. Alright. Ikan. Wah, ikan. Tak. Hei. Fokus. Wah. Nak kena balikan dah. Tadi diam dia. Bang, jangan. Gambar ikan je. Cep. Kita dah kita rosak dah. Kita dah kita rosak. Kita dah sampai kita rosak. Nah, itu juga tu. Pakai. Woi. Bukan kau. Mantap. Stella kena. Ini betul-betul sebelah ni. Ini harus sebelah adik ni rakam. Mantap. Mantap. Dia ambil atas lah. Bang, ada yang player belakang tu. Dah. Tak apa. Angkat dulu. Kena mata. Mantap. Macam mana pun kau kena naik ikan. Alhamdulillah kena naik. Akrak kena. Akrak kena. Sana yang kena. Ni. Dia tak apa, bagi kat abang. Ya, dia makan atas. Nampak ni. Dia makan atas. Tegang. Bang. Ada lagi bawah tu. Ya. Banyak lagi. Ini apa ni? Bagi ambil yang lagi satu adik. Yang satu. Yang satu tu banyak. Berkacau-kacau tu. Mantap, kena lagi. Stella. Celup. Bang. Makan jajan dulu kawan-kawan. Nah. Ni saya silap sampai petang kat sini. Ikannya ada je. Mantap lah. Makan roti yang. Rasakan lo. Ayam nyebut tadi. Tu break kau ketakkan sikit. Di sana. Alhamdulillah. Waya. Tak apa nak. Mantap kan? Ketuk pada dia. Kena. Main dah. Turun ke sana. Baik jatuh. Ayah tahan. Mantap. Kalau dia nampak kan. Macam mana rakam? Pam. Tolong rakam lagi. Tolong rakam dulu. Ya, aku tengah ni. Tak pusing. Kau celuk ke kalau tekan bobot? Ni dah tekan dah tu. Celuk tak payah. Tekan rakam.
Balas stick bunyi. Dia balas tu. Dia balas je. Dia balas tu. Nyaring kau bunyi balistik. Angkat. Pusing mana boleh. Alhamdulillah. Belam buka. Dek. Atas dekat atas Tu kajik terus makan siap. Kena lagi. Dah. Okey. Alhamdulillah. Ha? Belakang. Okey, jap. Akra lagi. Kuat tu dia makan. Cik Akra. Akra berat nang. Oh, macam gitu bunyi Zek. Pasal 3 sana. Oh. Dia macam alhamdulillah. Dek, duduk jalan. Terus sikit aku nak rakam dia. Okey. Ada kena nyambung kan kat depan. Mantap wet. Kita ni pusing. Yang saiz macam gini pun dah macam gini lagi kan tu. Ha? Saiz besar. Dia lalu. Depan mata dia. Wot, cakap-cakap sikit Wot. Berdenyut. Berdenyut. Jangan belum naik ni. Naik dah. Naik ke dulu dah. Longgar sangat ke drag kau dek? Wot. Okey tu. Wih, tak nampak. Kilo tu keken tu. Nampak banyak dah. Tak lembut sangat. Slow. Jangan bagi naik atas Wot. Lucut. Kena juga. Okey. Sana kiri kanan kena. Dia tengah nak makan ni. Kiri kanan pula. Wah, sedapnya. Twin power. Ha. Triple strike. Triple strike. Balik dia. Dia masuk tu. Wah, tak boleh lah ni. Lambat lah kau. Dah. Aku nak mancing. Nampak ya, dah naik. Tadi aku nak tak sempat lah guys. Dah naik. 2 ekor naik. Wah, mantap tu. Mantap kan. Padu mantap. Kaji ke? Alhamdulillah. Dapat juga satu tongkol. Baru cakap tadi. Pantau tu. Mantap. Tuna. Saya boleh top off pula. Okey, dia main jam ke? Iyalah. Mana ada tinggi tak nunjuk itu. Kalau tinggi nunjuk itu. Macam lain macam ni. Kalau dia naik atas, faham lah. Oh, adik dah beraksi. Sedapnya. Kau dah apa, Bi? Dah nak meninggal dah. Nak dia. Buka tali lah. Tali buka. Nak dia lah. Sedap lah. Oh, nampak. Tak sesuai untuk pasti naik. Kenapa ni? Dia buka apa? Sekali paling low lah. Low sekali stradi. Paling low sekali untuk main stradi. Bukan. Kau main pagi. Itu paling Miravel ni tak sesuai langsung dengan main stradi. Sebab dia sub tengah dia lembut. Goyang. Kalau main pas tu goyang. Layan. Kasar tu. Buat goyang. Boleh tahan. Bila kau? Dia sebenarnya kita terpaksa. Terpaksa kena beli yang mahal sikit. Nanti tak hancur. Oh.
Mantap kali. Alhamdulillah. Dia tahan tu yang nak Lagi mantap. Kau nampak kena lagi. Kena lagi. Mana set? Mana yang set? Kena lagi, kena lagi. Naik lagi, naik lagi. Baru ni je dah 3 ekor. Naik lagi lah. Tunggu tak boleh kering. Ha? Tunggu tak boleh kering. Alhamdulillah lah. Nanti kau tak ada ikan kau marah. Tanu pula aku pula. Aku cakap betul apa? Lepas tu kau marah aku pula. Topik kat situ sekarang. Okay, cepat lah. Ini besar ke? Mantap. Lari belakang, lari belakang. 1, 2, 3, 4 seekor ni besar ni. Gila lah. Tanam habis, kita dah habis. Tanam bulan. Tanam Berkilat cantiknya warna. baru naik. Padu-padu mantap. Sekarang dah pukul berapa lah? Sekarang dah pukul 1.42. Alhamdulillah guys, satu spot strike padu-padu ni. Jadi betul-betul padu-padu mantap. Dah nak penotong. Akram memang terbaik lah. Sekarang dah pukul 2 lebih guys. Alhamdulillah. Tung nak penuh. Mungkin dalam anggaran dalam belas-belas ekor ataupun lebih lah, gitulah. Nanti dekat atabot nanti kita kira. Ni baru satu spot. Ni kita nak pindah lagi satu spot. Semoga ada strike padu-padu lagi guys. Ni baru betul-betul mantap kali. Akra juga memang ni. Pindah spot. Okey, hujam dah ada, kita pindah spot. Selesa Syah. Jarang-jarang tau ada macam gini punya trip. Ikannya jarang-jarang friendly macam ni. Bang, trip kali ni macam mana bang? Mantap. Bang, trip kali ni macam mana? Padu-padu mantap. Bang, trip kali ni macam mana? Legor tangan Legor tangan orang baru Lem, macam mana? Ketiga sakit. Faham tak macam mana trip kali ni? Trip kali ni memang padu ke. Tengok, berkoyak-koyak kan? Macam mana? Lampau bang. Lampau bang. Mantap lah. Korang tengok sendiri lah. Nanti kita naik ke JT, kita tengok dia punya hasil dia berapa Ni lagi satu. Bot Akra juga. Kita dah sampai spot kedua. Pukul berapa? 2 lebih ke 3 lebih baru pergi spot kedua guys. Ada apa kan? Magic kah? Cuma kah? Ada bag kan? Oh, mantap lah. Mantap kali. Alhamdulillah. Ni lepas ni aku nak tukar setup airbag pula. Tengok macam mana. Nampak ya. Ada strike lagi. Kasar dulu. Celup. Dia dah mula balik. Nampak besar dari Kau? Mantap betul lah. Macam mana buat tadi jerat dia? Wow.
Dah curi ikan aku sial. Ui, kena anu. Oh, vintage lah tu. Alhamdulillah. Dia kau lah aku kecil aku ni. Aku nak ganti. Wow, wow. Suka kau Wow, wow kau Ambil semua pun tak apa tak? Ambil semua lah. Banyak air gantung. Oh, berapa ni? Ini saiz berapa ni? Sekilo? Kilo. Agresif pun pintar dia makan Dah kita. kau meninggal. Innalillah. Sekejap bang. Kena dia berhenti. Putus dia ada. Ha? Oh, nanti dua terus. Mana giri? Kita nak makan lagi ke? Come on. Kau ni Jik. Jik. Makanan sedap ni. Kau ingat apa? yang petang-petang tidak pintil dia. Tahu dah boleh ada jaket Malaysia. Baru dapat saya ikut. Tadi boleh pintil. Kau kena tukar kat tu. Aku buat main umpan yang atas cakap pun nak makan umpan. Jam adik. Ni kau nampak tak? Ramai tu. Kau boleh naik lagi. Dia punya suka. Entah mengapa. Silang je Wot. Curi semua ikan aku kat depan ni. Ikan sudah ni. Ada kau boleh? Depan kau. Kau betul ni. Aku nak kapur ni. Kau lagi adik ni. Come on. Kau ni. Cuaca pun molek. Pada mengikut tu kan? Ha? Kalau tadi yang musuh tu, pada mengikut je tu. Ini bro. Anta. Potong pada banyak. Terlalu banyak. Dapat hari aku 39. Sekali. Bawa ulang lah tu. Campur abang eh? Ha? Campur lah jik, pintil semua lah. Tak, yang lain tu belakang pada tempat tadi tu. Oh. Cakap dengan dia tadi tu belakang ada 3 tompok tu. Oh, faham. Tapak belakang. Dulu ada unyam itu jahat tu. Kalau ada unyam, tak ada unyam payah. Makan kau, kalau taklah beli tu. Jamnya habis tak? Habis lah tunggu. Aduh. Harus tidak ada umpan bawah. Makan ni halah pintu lah. Tu je lah seko. Entah berapa. Tak boleh, tak kira. Kau pakai joran orang. Mana kira? Siapa naik kan? Tak boleh, tak kira.
Kalau nak kira tadi, yang tadi tu lagi banyak lagi kan. Bising aku tu. Bising atau sun. Gulung. Gulung. Okey. Ni lagi pun kau berhenti. Nampak tak? Genjing. Gulung yuk. Genjing. Sedap betul. Todak. Dah bos. Sikit lagi. So itu dah. Berapa tu dah? Pandai macam tu tak. Ranking ni. Ini kalau dapat antara nombor 1 ni. Bapak tu dah. Sakit kepala dia pul. Buta dia macam. Biru-biru shoot. Melekat terus. Bukan melang. Biru-biru. Biru-biru. Mantap lah. Alhamdulillah guys, tadi dah cari, ada jugalah cari apa, anak-anak ikan dan untuk buah-buah ikan goreng. Ni tak tahu lagi nak pergi spot ke mana. Sekarang dah pukul 4 lebih, kejap kita orang gerak balik. Lepas tu nanti korang stay tune, korang tengok dekat atas sikit nanti macam mana. Kita sampai lagi dekat spot yang ke mungkin last spot last. Lepas tu kita luncur balik. Aku sekarang dah on the way nak balik. Jom kita jumpa kat JT, kita tengok berapa hasil dan umpan balik. Mantap lah. Aku dah nak sampai darat. Daratnya belah sana. Sikit lagi dah. Alhamdulillah sampai JT. Stay tune guys, nanti kita angkat ikan lepas tu tengok ikan. Okay, kita tengah ikan. Saya ikan untuk susun ke atas. Ikan jaring. Alhamdulillah. Okey, dia orang tengah susun ikan. Nanti kita apa, kira total berapa. Tadi kira semua macam ada 32 ekor. Ni tengah susun lagi. Ada tongkol, ada belitung, ikan rakyat. Mantap dah ni. Senyum. Bos. Ini kali rezekinya. Tu tak bawah ni ha. Guys, korang tengok. Kiri saja 32 ekor. Belum masuk tongkol. Belum masuk. Ini tekong. Mantap kali ya. Alhamdulillah, dah settle guys. Dah settle. Woi, orang tolak yang kau pergi naik buat apa gila? Oh, macam nak mati orang tolak ikan tu. Bodoh betul. Okey guys, dah settle. Dah angkat apa semua. Hasilnya memang padu. 32 ekor tenggiri saja. Boat Akra juga naik dengan tekong Ashraf, owner dia sendiri. Belum ikan rakyat, ikan kecil, ikan goreng lagi. Okey guys, jom kita tanya-tanya player je. Okey geng, macam mana trip hari ni? Alhamdulillah. Terbaik. Mantap Mantap.
Mantap kali. Video belum habis lagi. Sekarang aku singgah makan. Makan. Lepas tu baru kita balik guys. Mantap kali. Okay lah. Okay, sampai sini video aku. Apa-apa nanti ada trip lagi aku buat video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Peace yo. Alhamdulillah, trip pun dah selesai. Ni aku on the way untuk edit video. Okey, aku nak terima kasih kepada bos Akra Giga, iaitu Ashraf, membawa kami spot-spot yang padu, yang lepas tu boleh bergurau senda. Lepas tu awak-awak dia pun sama. Terima kasih banyak-banyak sebab banyak menolong. Dan juga kau orang memang boat Akra Giga ni memang aku syorkan lah kau orang naik kalau kau orang nak naik dengan dia orang. Sebenarnya aku punya video banyak sebenarnya strike yang padu-padu, cuma aku tak dapat nak ambil. Disebabkan apa? Aku punya kamera ni dia punya bateri dia cepat habis. Kadang-kadang tengah strike tu tiba-tiba terus habis. Aku ingat aku nak beli satu kamera, tapi aku tak tahu yang mana yang dah pakai kamera yang bateri dia tahan lama sikit lah, yang tak perlu bawa banyak bateri. Aku nak kau orang komen kat bawah, siapa yang dah pakai, komen kat bawah kamera apa yang paling padu, antara DJI Osmo ataupun Insta360 ataupun 360 ke, DJI Osmo 360 ke. Kau orang suggestkan lah yang bateri dia tahan sikit. Jadi mungkin sampai sini je video. Aku nak terima kasih pada subscriber aku sayang kau orang, dan juga view aku, terima kasih yang mana share, yang mana tolong aku komen yang baik-baik. Terima kasih banyak-banyak dekat kau orang lah. Okay guys, I love you all. Mungkin sampai sini je video aku. Nanti ada trip akan datang, InsyaAllah. Aku akan bagi yang terbaik lah. Tapi jangan lupa kau orang komen kat bawah kamera apa yang paling padu dan best. Kau orang komen kat bawah. InsyaAllah aku nak cari lagi satu kamera. Yang ni aku pakai GoPro Hero 10. Dah lama sangat aku pakai. Jadi aku nak cari kamera baru. Kau orang suggestkan kat bawah mana yang ngam, mana yang komen kamera paling banyak, InsyaAllah itu yang aku beli. Lepas tu aku akan buat dekat video YouTube aku juga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sayang kau orang semua. Terima kasih. Semoga Allah yang balas kau orang kebaikan kau orang semua. Assalamualaikum. Bye bye.